أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بسلطان العظيم وبالمعنى وبالوجه الكريم وبه الكلمات التامة والدعوات المستجابة أعظم الحسن والحسين من حسن حق عين القدرة والناظرين وعلم الجن والإنس والشياطين وإن الذين كفروا يشركون بالله وصالح لما سمعوا ذكرا ويقولون Ya Allah yang Maha Pengampun, di dalam hadis yang terbaik ini ya Allah, kami memohon kepadamu, apabila kedua rezeki yang kami raihkan pada hari ini, apabila kedua ibu bapa mereka serta keluarga mereka, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah berduka alam, ya Allah yang berkati, apabila kami yang berada di dalam baris ini, kedua ibu bapa kami serta kaum keluarga kami, ya Allah yang Maha Murah, berkatilah perkahwinan ini seperti mana Engkau memberkati perkahwinan dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah dan Siti Aisyah, sebagaimana Engkau memberkati perkahwinan Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha, sebagaimana Engkau memberkati perkahwinan Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, rahmatilah kedua mempelai ini, jadikan mereka pasangan yang soleh dan solehah, kurniakan kepada mereka keturunan yang soleh dan solehah. Ya Allah yang berkati, bantulah mempelai yang kami dapatkan pada hari ini, mengingatkan lebih dari silaturahmi kedua keluarga, menjaga hubungan ini supaya tidak keluarga yang merasa kehilangan, masing-masing mereka merasa mendapat anggota keluarga yang baru. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillah.